Apa khabar penonton semua? Sekali lagi Abang Tutor ucapkan selamat datang ke dalam tutorial yang sangat menarik daripada Abang Tutor. Teknologi itu mudah kan? Okey, pada hari ini kan kadang-kadang kalau kita buat kerja kat pejabat ataupun tengah buat website, tengah develop website untuk klien kita ke, ataupun kita student, kita belajar sambil study dekat US, dekat Amerika, tiba nak dengar IKIM FM kan? Dan kita tanya macam mana aku boleh dengar IKIM FM sebab aku dengar radio ni, dalam radio ni tak ada pula IKIM FM, ada radio daripada Amerika. Okey, Abang Tutor akan tunjukkan bagaimana. Pertama sekali, anda boleh usahakan untuk dengar IKIM FM di internet radio. Tekan je. Automatically radio tu akan main. Seolahnya anda sedang mendengar IKIM FM seperti anda berada di Malaysia. Okey. Dan kadang-kadang anda tengah layan website pun anda boleh dengar radio ni di background belakang. Kalau nak dengar Era pun boleh pergi ke era.fm. Dan kalau anda tak tahu macam mana nak cari internet radio Era FM ke IKIM FM, pergi ke google.com ni. Korang type je Era FM. Era phone pula. Era FM. Okey. Di sini ada website dia. Anda akan automatik dapat pergi ke sini dia akan loading website tersebut. Anda akan dibawakan pada website ni dan anda nampak dengar di sini. Kadang-kadang website ni dia berubah, kadang-kadang ada kat tepi ni, kadang-kadang kat tepi ni, tapi tak kisahlah. Tapi dia ada dalam website tu. Anda boleh pergi je era.fm. Kalau dengan FM, ikimfm.my/ikimfm. Okey, kalau tak tahu juga nak cari IKIM ke apa ke, Hit FM ke, cuba cari Hits. Pergi ke hits.fm ni. Anda akan dibawa ke website Hit FM dan website tersebut akan loading untuk sementara internet anda loading ni. Okey, listen now ni. Anda boleh ketekan listen now ni, dia akan automatik. Dia akan automatik anda dengar radio-radio dari internet walaupun di mana anda berada, di Rusia, Jerman dan sebagainya lah. Di mana-mana je. Okey? Selamat mencuba dan selamat berjaya Abang Tutor ucapkan. Okey? Bye.